Pasta goreng mamak ni mudah je nak buat, memang sesuai sangat untuk berbuka puasa dan untuk raya nanti. Mula-mula korang rebus pasta macam biasa dan toskan. Saya pakai pasta spaghetti daripada Kimball ni. Lepas tu kita tumiskan bawang putih dengan bawang merah dan masukkan sedikit cili kisar. Kita kacau-kacau sikit. Lepas tu untuk protein saya masukkan dada ayam potong-potong macam ni. Cikgu masak apa ni? Pasta mamak. Nampak sedap tu. Kemudian masukkan Kimball sos pasta tomato traditional. Dia ada ketulan tomato. And then masukkan sedikit serbuk cili. Lepas tu kita bolehlah masukkan pasta spaghetti yang kita dah rebus tadi. Masukkan toge, kacau-kacau. Lepas tu dah siap lah. Resepi guna sos pasta Kimball ni memang sedap, senang dan berbaloi. Okey tak masakan saya kalau nak buat jadi menantu? Jangan lupa pakai produk Kimball tau. Apa jua suasana raya, Kimball jadikannya. Korang boleh tengok banyak lagi resepi raya dekat website Kimball tau.